kita pandai hurai, asalnya tak wajib pandai hurai ni. Tapi sebab anak bini kita tu jahil, maka wajib kita pandai hurai. Tiba-tiba tak pandai juga, terang-terang nak hurai pun beli. Tu koho dia hurai, koho pening anak bini dia. Maka wajiblah dia bawa kepada orang yang pandai. Suruh pergi ngaji. Bawa anak bini dia pergi ngaji. Kalau anak bini dia tu tak pandai lagi ilmu akidah, asalnya dia lah kena mengajar, tanggungjawab atas dia seorang suami, seorang ayah. Tapi dia tak ada kemahiran, tak ada kepandaian nak menghurai, wajib dia suruh paksa anak bini dia tu pergi ngaji ilmu akidah, ilmu fiqh supalah. Kalau tidak kak, dosa lah dia sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, membiarkan keluarganya jahil. Dia tu lebar lah dia ngaji sama anak bini dia tu. Anak bini dia wajib juga tu kena Tuhan. Dia mengabaikan tanggungjawab dia. Dosa kafa bil mar'i dzunuban bi jahalati ahlihi. Memadu pada dah seorang tu nisbah dosa untuk memasukkan dia ke dalam neraka dengan jahil ahli keluarga dia. Pada dosa membiarkan jahil ahli keluarga ni cukup dah untuk memasukkan seorang tu ke dalam neraka. Tak payah tengok dosa-dosa lain. Dosa biar jahil ahli keluarga dia. Tu dah. Lon ni dia warok soge. Zaman lon ni akhir zaman dia warok soge, yang ngaji soge, yang ngaji kitab soge, yang ngaji akidah soge, yang betul semaya soge, betul tehoh soge. Anak bini dia pun ada. Tu dah. Kita ngajar anak bini dia. Dia soge dia warok soge dia. Dia tak khabar dalam dua warok tu dosa dia tu. Membiarkan keluarganya jahil. Dia buat warung masa waktu maya dia. Subuh tak ada orang ada dah cokong dia. Anak jatuh dia ada rumah, tak bangun tidur subuh. Dia klik pun tak gerak, anak jatuh dia tengok gitu jelah. Budak-budak lah ni dia kata. Dia jebel, tak gerak. Dia. Dia warung sekor dia. Anak bini jahil ruki. Ni akhir zaman. Tapi boleh puasa jangan. Botih kereta ya kak. Mari semaya tarawih yang sunat ya, semaya tarawihnya. Pau retin maya sunat ni di rumah. Ni maya fardu pun. Maya fardu di masjid bagi orang puan ni harus sahaja, tak sunat. Harus boleh tak sunat maya berjemaah di masjid orang puan. Harus sahaja. Lebih-lebih lagi semaya sunat maya tarawih. Yang sunat sahaja maya tarawih tu sendiri sunat dah, dia tidak dituntut pun atas orang puan untuk mari ke masjid. Tu di rumah ya, lebih moleknya dia tu. Tapi dia nak mari ke masjid tak apalah, moga harus boleh. Biarlah dia nak mari. Akak puak boleh puasa. Penuh kereta. Tu dah. Bokok tu makan lorak-lorak. Apa? Nak pergi sejik pula ni. Suruh makan cepat-cepat, habis cepat. Nak pergi sejik terawih pula ni. Sebulan penuh dia akak mari terawih. Tu dah. Hak sunat, maya sunat nak ayatnya tu. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu akidah. Belajar sahbata ibadat. Belajar sifat hati yang tercela, riak, ujub, takabur. Sifat hati terpuji, sabar, redha, syukur. Ilmu tasawuf, ilmu hak wajib. Sekira-kira tok laki dia tak ajar, dosa tok laki dia pada dosa tu ya.
nak masuk neraka. Hak wajib tu, ilmu wajib. Nah, molek-molek ada. Nah, dia tak suruh anak bini dia ngaji. Biar dia ngaji sore. Dia anak bini dia ikut dia, jahil situ ikut dia. Nah, masuk oleh puasa, punggah pula. Mari tarawih. Hak sunat. Dah, hak wajib diabaikan. Nah. Imam Ghazali kata, orang gila ya. Buat benda sunat tinggal hak wajib ni orang gila ya. Nah, tak maya subuh, mana? Nak pergi maya-maya. Tak ada maya subuh, pergi maya-maya. Tak gila gitu. Lebih pada hak gila gitu. Ni.